Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. I'll be right solo, right pentau. Okay guys, so sambung kerja. So sekarang ni saya on the way nak jumpa Wira. Wira ni, bagi yang baru ke channel saya, Wira ni ada channel YouTube yang sedang pesat membangun. Channel dia Besi Keluli. Saya rasa dia akan cecah 100,000 dalam tahun ni. Saya sangat yakin dan saya doakan dia boleh cecah 100,000 subscriber pada tahun ni. Okay, so dia baru saja keluar motor baru. So saya nak pergi tengok dia. Dia tengah shooting video. Saya nak pergi tengok dia. Saya tak tahulah sama ada saya ni boleh shoot video ataupun tidak, ataupun mungkin saya shoot video dia tapi mungkin tunggu dia release dululah. Kan. Tapi saya bagi tahu ni pun dah kira kantoi lah. Dah kira kantoi lah. So apa-apa pun tahniah buat Wira. Pasal saya pun follow channel dia, hari-hari tengok video-video dia. Dia boleh ada 3 biji motor. Dia kata Harley Davidson tu dia takkan jual. Itu yang kira battleship dia lah. So yang ini mungkin model destroyer atau cruiser, tak tahulah. Battleship dia yang Harley Davidson Police tu lah. Alamak, penuh siut. Penuh. Settle. Settle. Okay guys, so tempat nak jumpa Wira ni dia memang susah sikit, nak pusing-pusing baru nak sampai. Dia kalau hala daripada Ampang tu senang. Kejap lagi kita kena buat magic sikit. Kena buat magic untuk ke tempat nak pergi jumpa Wira ni, dia kena buat magic sikit. So kejap Okay, so tapi bagi saya lah, kalau nak shoot sebenarnya matahari ni terlampau terang. Matahari ni terlampau terang kalau nak shoot ni. Tapi yalah, masing-masing punya pilihan lah. Kalau saya nak ada redup sikit. Ataupun kalau nak shoot betul-betul tengah hari. Ni pasal dia one side punya matahari, dia dah turun kan. Jadi kalau kata kita shoot tembak terus, dia terlampau kuning. Kalau kita membelakangkan dia, gelap pula. Dia lighting tu sangat-sangat penting untuk adjust kita punya mood video tu lah. So saya tak tahu dia dah ada ke tak ada ke. Kita tengok macam mana lah. Pasal tempat ni memang tak boleh nak bising-bising kat sini. Tempat ni diorang buat kerja kan. Saya rasa ni ada orang ni tengah buat kerja ni. Sedap tak boleh masuk ni. Okay. Sini biasa kadang diorang parking, diorang punya lori-lori buat kerja apa semua. Saya nak teruskan lagi perjalanan ke depan sikit. Dan saya parking motor lah. Mesti panas ni. Nanti apa penting saya sambung balik. Baru lepas tu rumput semua ni. Good morning, YouTube. Yeah, I'm Bob YP. Good morning, YouTube. Turn the camera on. Another day, another dream. Gotta keep moving on. Good morning, YouTube. Turn the camera on. Another day, another dream. Gotta keep moving on. From 0 views, late nights, editing alone. Coffee getting cold, but my vision's still strong. I hit
record, tell the truth, no acting. Every comment, every like, yeah, I'm tracking. Started small, but I never lost faith. This channel is my road, every upload my lane. Good morning, YouTube, this is my story. From the ground up, yeah, we're chasing the glory. No shortcuts, just hard and grind. If you feel this fire, come ride with my time. Good morning, YouTube, don't skip my pain. Every smile you see came with the rain. Subscribe to the journey, stay till the end. This ain't just content, this is who I am. Yeah, this is who I am. Yeah. Haters talk loud, but they don't know the fight behind every clip. Sleepless nights, family ask, is this worth your time? I just smile back, say I'll be fine. Numbers go up, sometimes they fall, but I stay real, never fake for the call. From broken mic to better sound, I'm building my name brick by brick, no doubt. If you're chasing dreams behind the screen, remember why you started, remember the scene. One camera, one voice, one chance to say, this is my life, I'm here to stay. Good morning, YouTube, this is my story. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so saya sekarang ni berada somewhere dekat Malaysia, lokasi rahsia. So hari ni saya nak berjumpa dengan kawan saya, nama dia Wira. Pada yang baru ke channel saya ni, terima kasih banyak. Wira ni dari channel dia tersendiri, iaitu Besi Keluli. So kalau kata korang nak tengok something different ataupun apa yang dibuat hari ni, bolehlah ke channel dia. Okay, so hari ini Wira dia nak syuting motor baru dia. So saya tak tahu bila video ni keluar ni. Memang semestinya saya kena tunggu video dia keluar dululah, baru boleh saya nak keluarkan video ni. So apa pun in advance, tahniah buat Wira, daripada sebuah motosikal, daripada minat motor Benelli Leoncino, dia tengok channel saya. Itulah perjalanan dia. Dia tengok channel saya, dia jatuh cinta dengan Leoncino, dan hari ini dia dah berjaya dah. Setelah macam-macam motor dia beli, dan hari ini katanya dia ada beli motor baru. Dia nak surprise kat saya. Motor apa yang dia beli, saya tak tahulah. Dia tengoklah kejap lagi macam mana. Okay, sekarang ni memang saya tak tahu motor apa yang dia beli. Pasal dia siap buat kontes lagi, siapa dapat teka dapat cawat Enforce. Okay, let's go, kita tunggu dia. Panas ni, panas. Tapi Kuala Lumpur tu memang nak hujan. Okay guys, so saya tak boleh nak keluarkan. Wira tak bagi tau, dia kata benda ni konten, so tak boleh keluarkan video. Tapi ramai je orang dah teka dah. Kan, so saya tak je yang sebenarnya aku tak risau pun. Jadi saya tak nak keluarkan lah, pasal highlight tu dia punya channel apa semua. So sekali lagi tahniah kepada Wira. So kalau kata korang nak tengok motor apa yang Wira keluar, kau pergi ke channel Wira, iaitu Besi Keluli. Okay, so korang sekarang ni tinggalkan channel saya ni, pergi search dekat YouTube tu Besi Keluli, tengok motor apa yang dia keluar hari ni. Pasal dengarnya macam ada banyak motor nak keluar, ni salah satu. Aku dah tengok channel kau kata oh hi, sana pun ada rekod lah. Apa wife kasih 3 biji motor. Aku tak setuju. Kenapa? Aku tak setuju. Pasal kau ada battleship. Battleship kau tu yang police bike. Okay. Kau ada destroyer nanti. Okay. Dan kau ada cruiser yang so okay. satu lagi kau tak ada. Kau tak ada skiff yang kecil. Kapcai. Kena ada kapcai juga. Macam mana pun. Pasal nanti kau akan boring bawa motor yang besar. Yang tu. Mesti akan jadi macam mesti nak something yang lebih kecil lagi. Yang nampak. Racun. Tapi tu dah cukup dah. Pasal lebih nanti dia macam membazir. Saya kena kapcai ni. Yang minat ni. Ini dia. FYM 185. Yang ni boleh jalan jauh juga. Sonok-sonok for fun. So nanti ada proposal lah. Tak ada, pasal bagi aku macam kalau aku macam tak boleh lah, takkan. Yelah, aku tak nak cerita motor apa yang dia keluar, kau kena tengok channel dia. Tapi aku rasa lah motor tu dah boleh cover kapcai lah. Pasal kecil tau, cuba kau try. X-Max lagi besar. Tapi dia lain juga tu. Dia lain. So kalau ada 4 Tesla lah kapcai apa nak keluar ke kan. Tapi bagi aku battleship ada yang paling besar standby nak keluar.
Ada destroyer satu, lepas tu ada cruiser satu dan satu kapsel kecil. Dia bagi nickname Ah. pasal dia nak rahsiakan Tapi yang destroyer tu memang betul destroyer. Itu yang tak sabar, tak tidur malam tu. So kalau kata korang nak tengok video motor apa yang dia keluar dan motor apa bakal keluar, boleh ke channel Besi Keluli lah. Itu saja yang saya mampu nak cakap hari ni. Apa-apa pun tahniah Terima kasih, Bob. Terima kasih. kepada Wira. Pada aku dah cakap dalam video, kata Wira satu ketika dahulu dia tengok channel saya, dia teruja nak beli Leocino. Benelli Leocino. Itu masa tu idola, masa dia review Leocino tu. Sekarang dia ni jadi idola saya pula. Saya tengok video dia makin lama makin bagus kan. Aku tak boleh lah, aku kena step up game Aku kena step up game tak boleh lalai macam ni. Dia dah lama rancang. Dalam merancang. Tapi tu je lah aku nak beritahu. Kalau kata ada ruang, dia 4 biji tu just nice lah. Kena ada satu kapcai Dia tak kata kapcai lah, tapi genre yang 200 ke bawah lah. 200 ke bawah lah. Bagi aku dah cukup ngam lah. Maybe not this year, maybe next year ke. Okay. Tapi macam tu lah. Pasal kalau tak ni akan jadi tak cukup lah. Tak cukup. So sekali lagi, pergi ke channel Besi Keluli, subscribe, tekan loceng, semua benda lah. Join membership sekali. Terima kasih. Support. Ini salah seorang yang pertama. Terima kasih, Bob. Alright. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI. Dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. I'll be right solo